Assalamualaikum geng kebun. Seperti yang saya janjikan, saya akan tunjukkan sekali lagi macam mana saya tanam pokok halia. Pokok halia yang hampir usia 7 bulan saya dah tuai. Dan halia yang bercambah saya tanamkan semula. Tanah ni bergantung apa yang kita mudah dapat. Saya guna tanah hitam sawit. Kalau tak ada, boleh guna apa-apa tanah hitam yang boleh beli di DIY atau kedai-kedai RM2. Di kedai pertanian dan nursery juga ada tanah hitam. Banyak halia yang dah bertunas baru dan dah bercambah yang boleh diambil untuk tanam semula. Macam biasa, saya taburkan dolomite dulu untuk pulihkan tanah yang dah saya guna untuk tanam halia sebelum ni. Fungsi dolomite untuk pulihkan tanah. Kita boleh tanam berperingkat-peringkat kalau tak nak tuai serentak terlalu banyak. Kali ni saya tak gaulkan dolomite dengan baja organik sebab ada yang minta saya tunjukkan cara guna baja biji-biji atau baja kimia. Sebelum tanam, pastikan tanah betul-betul gembur dan perui supaya halia ni dapat membesar subur dalam tanah. Untuk letak baja kimia, saya korekkan lubang di tepi tempat saya tanamkan halia tadi. Kemudian saya tutupkan semula. Ataupun taburkan di tepi tempat atau bekas kita tanam halia tadi. Pokok halia perlu air yang cukup dan cahaya matahari yang cukup. Korek-korek tanah nak tanam halia, dapat lagi halia tua yang masih ada. Kalau rajin, letakkan label tarikh kita tanam untuk senang ingat. Alhamdulillah.